Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi on the way daripada kampung. Selepas Abi balik hantar abah Abi, so kita orang bergerak nak balik ke KL lah. Tu kan Abi dengan abang sekarang ni. Hari ni Abi nak cerita satu kisah seram. Cerita seram lagi kan. Kisah cerita seram, jalan lama Kuala Kerai ke Lipis. Jalan lama Kuala Kerai ke Lipis, maknanya sampai terus ke Kuala Lumpur lah. Ni jalan Kuala Kerai, Gua Musang. Gitu kan. Sekarang Habib menuju ke Gua Musang. As you can see, jalan dia guys tengah renovate. So kejadian yang misteri yang orang duduk kata tu kan, jalan ni selalu banyak berlaku kemalangan guys. Banyak berlaku kemalangan di mana ramai orang dah meninggal dunia, dah mati lah kan. Mati kasar sangat kan. Ramai orang meninggal lah dekat sini akibat kemalangan jalan raya. So jalan ni sangat very dangerous. Jalan dia ni berliku-liku, berbukit bukau. So kalau orang tak sabar tu berlakulah seperti mana Abi cakap tadi. Cerita seram dia adalah setiap kali ada satu pemandu bas ekspres ni, dia akan nampak di RNR Gua Musang guys. Ada satu kelibat makhluk, contoh macam adik ipar Abi sendiri pun pernah jumpa. Dia bawa lori kan dulu. Dia pernah jumpa pocong tergolek atas ni lori sampai ke depan. Kau rasa. Lepas tu ada juga pemandu bas ekspres nampak pocong di persekitaran macam ni lah. Dalam pokok-pokoknya ni. Sekarang ni Abi tolak siang sebab kami tak berani nak tolak malam, sebab jalan ni sangat-sangat scary, menakutkan. Jadi korang kalau pernah lalu jalan ni, sila komen apa yang Abi dapat maklumat. Setiap kali ada orang memandu satu jalan tu dekat kawasan tu, jalan lama ni kan, diorang mesti nampak satu kelibat putih tepi jalan menunggu sesuatu nyawa yang baru guys. Macam tu lah orang cakap. Dia duduk tepi jalan, ada satu tempat lokasi tu, nanti habis cuba share lah kat sini kan, kat mana tempat dia. Ada penampakan perempuan baju putih tepi jalan, macam dia menunggu untuk ganti nyawa dia dekat situ. Menurut cerita seorang pemandu ni, dia lalu jalan Kuala Kerai ke Gua Musang ni, dia jumpa satu perempuan tepi jalan. Dia perlahankan kenderaan dia. Dia ingatkan perempuan tu memerlukan bantuan lah. So dia berhenti. So dia bertanya, bagaimana dia kata kan. Masa tu jam menunjukkan pukul 2.30 pagi guys. Jadinya bila pemandu tanya nak pergi mana, dia just hanya tunjuk ke jalan, nak pergi ke arah bandar Gua Musang. Jadinya selepas dia tunjuk arah tu nak pergi ke mana, dia perasaan berbelah bagi dan dia kesian dengan perempuan tu. Dia tumpanglah kan perempuan tu kan. Dia cakap naiklah, kata saya boleh hantarkan, lagipun saya satu jalan nak ke sana. Dia cakap macam tu kan. So perempuan tu tak cakap apa sepatah apa pun. Dia naik, dia duduk belakang. Kau ingat orang tu Grab. So jadinya dia duduk belakang. Pemuda tu, pemandu tu meneruskan perjalanannya sambil nak berbual lah. Tanya daripada mana, nak ke mana, kenapa duduk tepi jalan kan. Tapi yang logik akalnya, sah-sah dah perempuan tu pakai baju putih guys, dan rambut menggerebang tak jorok macam tu kan. Takkanlah pukul 2.30 pagi manusia pakai baju macam tu. Tapi mungkin masa tu dia kena pukau lah. Apa yang Abi dah maklumkan, orang tertanya-tanya kenapa kau bagi tumpang sedangkan kita tak tahu siapakah orang perempuan tersebut. Selepas dia bagi tumpang tu, sampai dekat satu RNR Gua Musang, tiba-tiba dia cakap, "Bang, berhenti kat sini bang, saya nak turun kat sini." Kan, terkejut abang tu kan, brother pemandu tu. Dia cakap, kata nak pergi Gua Musang. Gua Musang sampai lagi, sebab RNR Gua Musang tu sebelum bandar Gua Musang. Jadinya dia nak berhenti kat RNR Gua Musang tu.
So nak tak nak tak apalah kan. So dia berhenti dekat dalam kawasan tu. Bila dia menoleh ke belakang, dia tengok perempuan tu dah tak ada dah guys. Maknanya siapakah perempuan yang dia bagi tumpang tadi? Adakah dia tu iPhone 16 ataupun Samsung 63N? Confirm lah Pontianak kan. Tapi tak apalah, dia nak jadi kan. Ada juga satu kes komando bas. Dia waktu tu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Bila dia sampai dekat jalan yang gelap ni, jalan lama lah ni kan, jalan lama Kuala Kerai Musang ni, tiba-tiba dia terdengar bunyi atas bom bas tu kuat sangat, dentuman yang sangat kuat, macam benda terguling tau. Bila kena terguling tu, dia perlahankan kenderaan, perlahankan bas dia tu. Dia nampak pocong guys, terguling-guling, jatuh ke depan pintu cermin kereta dia tu, pintu cermin bas tu. So dia tak cakap banyak, dia tekan minyak, dia langgar je kata kan. Yelah, takkan kau nak pergi tengok, confirm dah tu pocong. Jadinya satu lagi kes, driver lori, tiba-tiba dia rasa kereta lori dia tu tayar dia macam hangit tau. Pada mulanya dia ingatkan brake dia problem ke kan. Dia berhentilah tepi jalan, dekat-dekat Gomusang tu juga. Dia berhenti di tepi jalan, dia tengok, dia cek semua. Tiba-tiba dia dengar ada orang menangis guys, suara orang menangis. So dia cek, dia cari suara tu kat mana, tak jumpa guys. Sambil dia mengecek tayar kereta lori dia tu semua, everything semua okey. Tapi dia pelik, hangit tu makin kuat dan disatukan dengan bau busuk. Tiba-tiba dia dengar satu orang mengilai, macam orang mengilai. So nak tak nak dia tahu dah itu Pontianak guys. Cakap lah, jangan kacau aku lah, aku tak takut lah dengan kau kan. Dia naik lori dia nak drive balik. Tiba-tiba Pontianak tu ada di sebelah dia guys, sebelah sini. So nasib baiklah dia tak gelabah. Dia cuma cakap, kau keluar lah, aku nak bekerja ni, kau jangan ganggu aku tak kacau kau. Sambil memandu lori tu, sambil bercakap dengan Pontianak tu, diam je tak cakap apa kan. Sambil-sambil tu dia mengilai, sambil-sambil tu dia senyap. Korang boleh imagine tak, pemandu lori tu duduk sebelah dia tu Pontianak. Kan, kalau habis dah turun dari lori tu boleh lari dah kan. Tapi nak jadikan cerita, begitulah kisah dia kan. Jalan ni kalau korang tengok suasana dia, waktu raya meriah guys. Tapi time macam ni habis rasa macam agak macam crazy, scary sikit lah. Dengan Bukit Bukau ni, dengan jalan pun masih dalam under construction. Jadi korang yang mana pernah lalu jalan ni, kena berhati-hati, fokus, mengantuk berhenti. Kalau apa-apa yang korang nampak benda-benda pelik tu, korang jangan berhenti, teruskan perjalanan kan. Kalau orang habis rasa lah, kalau orang minta bantuan, especially orang pakai baju putih tu, korang janganlah berhenti kan. Kalau orang macam orang minta bantuan tayar pecah tu semua tu, jangan berhenti juga. Sebab apa? Takut perompak. Jadi sebelum perjalanan tu, korang check dulu kereta korang semua, everything okay, barulah teruskan perjalanan. As you can see, tengok jalan dia guys, dengan pokok-pokok macam ni, korang rasa macam mana? Ini waktu siang guys, siang pun dah scary, kalau malam aku tak lagi kan. Tapi apa pun, jalan ni Kuala Kerai ke Gomusang, jalan lama. Kalau korang lalu kat sini siang, the best moment yang Abi takkan lupakan, Bukit Bukau, pokok-pokok, indah sungguh dunia ni guys. Tu nampak tak bukit tu? Cantik kan? Jadi macam kes yang Abi dengar, banyaklah berlaku cerita seram dekat jalan lama Kuala Kerai ke Gomusang ni kan. Kebanyakannya orang banyak aksiden, meninggal di tempat kejadian tau. Ada juga macam orang nampak kelibat melintas, so dia nak elak, dia masuk dalam gaung kan, dalam hutan-hutan semak ni. So banyak kejadian-kejadian aneh yang berlaku kat sini. Alhamdulillah sepanjang Abi dari jalan ni, Abi tak dapat jumpa lagi lah benda-benda yang mistik, yang seram buat Abi rasa. So sekarang ni Abi berada dengan abang. Sebaik abang teman Abi, tidak, kalau Abi seorang mungkin Abi
Pontianak di belakang kereta api. Okay guys, stay tune. Kita jumpa di next video akan datang. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Jangan lupa on notification lonceng tu supaya korang tak terlepas video-video Abi yang akan datang. Abi nak say thanks, very big thanks. Very big thanks kan. Yang mana dah subscribe tu, korang tengoklah video Abi sampai habis. Sebab di hujung-hujung jalan cerita Abi tu buat korang akan rasa wow. Tentu kan. Habislah akan tengok. Tak payah nak skip-skip kan. Kalau korang boring, korang komen kat bawah. Nanti Abi belanja korang makan sate kajang. Wah. So, stay tune. Kita jumpa di next video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.